Alhamdulillah. Pertama sekali kita sama niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saja kami beriktikaf dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Yang keduanya, radina billahi rabba, kami semua reda Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua reda Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasulah, dan kami semua reda bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Antara doa yang Nabi baca juga pada waktu pagi dan petang, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kita selawat sikit ramai-ramai. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله على النور المبين أحمد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, saya sebenarnya Langkawi ni main kerap. Tapi saya main senyap-senyap je lah. Main rehat, kemudian balik. Kali ini beberapa orang wakil komuniti Langkawi, khususnya Masjid Al-Ihsan Temoyong, membuat jemputan khas rasmi untuk saya datang bercuti plus ceramah. Pagi tadi ronda di Pulau Tua. Dulu orang tak pi pun pulau berantu. Dululah, lah ramai. Kami pergi tadi pun ramai. Sampai dohok jugalah duduk di sana. Dan malam ni kita isi dengan majlis ilmu. Yang mana Nabi sebut siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, diarahkan oleh Allah kepada para malaikat, dituliskan kepada orang itu fi sabilillah hatta yarja', sehinggalah dia pulang ke rumahnya. Semoga Allah Ta'ala tuliskan kita semua ikhlas dalam setiap saat kehidupan kita, sehinggalah kita masuk dan melangkah kaki kanan dan kiri ke dalam syurga Firdaus. Amin. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ada 5 poin pada malam ni. Saya janji sampai ke 9. Tadi Tuan Imam tolong saya 15 minit. Jadilah dah 25 dah. Ada berbaki sikit masa ni, kita kongsi secara tuntas perkara-perkara yang utama yang dulu diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Bila Nabi turun, Nabi keluar malam Isra Mi'raj. Malam, Nabi balik pagi, subuh. Keluar malam, balik subuh. Lebih kurang
6 jam, lebih kurang lah, lebih kurang. Kita kata 6 ke 7 ke 8, tapi malam terang mana kan. Nabi keluar tu lepas sembahyang isyak dah rehat apa semua tu. Barulah Jibril mai jemput. Mai jemput tu rupa orang di Mekah. Ada riwayat sebut Nabi duduk di Hijr. Duduk di depan Kaabah tu, di kawasan yang semi bulat tu, Hijr Ismail. Waktu tu Jibril mai bawa Nabi naik burak pi Palestin 1000 kilometer lebih. Naik langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Masuk syurga, masuk neraka. Ambil solat 50 waktu. Bila Nabi turun subuh tu, Nabi SAW duduk di kawasan Kaabah lagi. Nabi turun, Nabi duduk di situ. Pergi berjalan ni seronok ke tak seronok? Seronok. Tambah-tambah tempat yang kita pergi tu pula tempat yang orang bukan jarang pergi, orang tak pernah sampai lah. Kecuali beberapa rasul yang pernah di-mi'rajkan, naik burak juga. Ada beberapa rasul naik burak tambat tempat yang sama yang hari ni mereka panggil tembok pilu tu. Yang tu adalah tembok burak nama dia. Di Masjidil Aqsa. Tak ramai orang yang pergi ke situ, berapa orang saja rasul. Bila Nabi balik, Nabi seronok nak bercerita. Pagi tu tak ada makhluk lagi jumpa Rasulullah. Waktu Nabi baru balik daripada satu perjalanan yang tuan-tuan pergi tempat menarik, lepas tu semua orang bayang. Semua orang bayang, pengangkutan, makan, minum, tempat, semua. Dan tempat tu orang Langkawi seorang je baru pergi. Tuan-tuan je baru pergi. Contohlah ni nak bagi kita mudah faham. Macam mana perasaan Rasulullah balik Isra' Mi'raj. Tengok buah-buahan, tengok istana, tengok sungai, tengok tempat syurga, langit 1, langit 2, apa semua tu macam mana alam tu. Alam langit 1 sampai 7 tu macam mana, balik seronok. Waktu duduk seorang baru sampai tu, yang jumpa Rasulullah antara paling awal jumpa Nabi waktu tu adalah Fir'aun umat Nabi Muhammad. Siapa Fir'aun umat Nabi Muhammad? Abu Jahal. Bukan saya yang gelar ni saya kata ustaz duk gelar, bukan. Rasulullah yang gelarkan beliau. Fir'aun hadhil ummah. Maksudnya sangat jahat. Hati Nabi, harta Nabi, perasaan Nabi, tubuh badan Nabi, semua dia pernah sakiti. Semua dia pernah rosakkan. Abu Jahal. Dia yang nampak Nabi pertama sekali pagi tu. Nabi waktu tu punya seronok, punya gembira, punya bahagia, dimuliakan oleh Allah. Allah bagi hadiah yang Rasulin tak pernah dapat. Perjalanan tu, Isra' Mi'raj. Balik cerita pada ahli keluarga. Saya tak cerita lah sebab cerita dia 3 jam. Saya ada setengah jam. Kan? Cerita dia sangat panjang. Tuan-tuan pun semua dah dengar dah macam-macam. Kisah dia malam ni kita tengok pengajaran. Bila orang pertama yang tengok tu Abu Jahal. Abu Jahal tengok Nabi seronok. Abu Jahal tengok daripada dia ni jahat. Dia ni orang jahat. Dia tengok Nabi Muhammad seronok, dia pun pergi dekat. Dia pergi dekat, dia kata hal min khabar. Hang ni ada cerita apakah? Siapa faham bahasa Arab? Ini hadis. Abu Jahal tanya, hal min khabar? Ada cerita kan ni? Yang nampak seronok, nampak duk. Nabi pun kata, ya, ada cerita. Tuan-tuan, walaupun Abu Jahal ni
Abu Jahal lah. Dia ni Abu Jahal yang kita pun kalau geram kan, geram kat kawan panggil Abu Jahal juga. Ada ke? Abu Jahal ni mati tidak Islam. Dia jahat sampai akhir hayat dia. Daripada Nabi mula bawa Islam sampai dia mati. Abu Jahal ni mati, dia lawan Nabi sampai habis lawan Nabi. Tentang apa berlaku dalam hidup dia, antara yang luar biasa ialah anak Abu Jahal masuk Islam, jadi panglima Islam. Siapa boleh jawab? Nama apa? Siapa boleh jawab boleh balik awal sebelum 9. Abu Jahal sejahat-jahat makhluk ni nak bagi saya dan kita semua pandang orang hati-hati. Bukan nak suruh hormat Abu Jahal. Ada satu benda luar biasa, Allah hadiahkan Islam kepada anak dia. Anak dia nama Ikrimah. Ikrimah ni bapa borek anak rintik. Kalau bapa dia tampak Nabi di belah depan, dia tampak Nabi belah belakang. Ikrimah ni sama. Kalau ayah dia cuti, dia buat aja. Tapi dia masuk Islam dan bukan jadi orang biasa. Masuk Islam jadi pahlawan Islam. Subhanallah. Nama apa? Ikrimah bin Abu Jahal. Subhanallah. Maha suci dan maha kaya Allah. Allah bagi jadi Islam dan muliakan anak dia lah. Anak dia. Tuan, kita tak tahu ending orang. Ayah dia ending tak elok. Tiba-tiba anak dia tu jadi sahabat Nabi yang bukan yang biasa, yang mulia, yang pimpinan. Sahabat Sayyiduna Ikrimah radhiyallahu anhu. Pakat-pakat ambil iktibar, ambil pengajaran. Jangan suka kutuk orang hang ni. Keturunan hang sampai nombor 4, nombor 5 macam hang. Dia lebih pada Tuhan lagi ni. Keturunan nombor 5 sama macam hang. Nak kutuk orang jiran pula tu. Jiran. Baik 12 tahun baik. Gaduh satu benda ya. Hang dengan keturunan hang semua memang perangai macam ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kita ambil pengajaran Isra' Mi'raj malam ni yang pertama. Kemudian bila yang jumpa Nabi yang pertama hari tu Abu Jahal, dia tengok Nabi pelik, seronok apa semua, dia kata ada benda nak cerita kah Muhammad? Nabi pun jawab, "Na'am, ya." "Mahu," kata Abu Jahal, "benda apa?" "Mahuwa." Nak cerita apa? Lepas tu Nabi pun kata, "Malam tadi aku dibawa berjalan daripada Mekah pi Baitul Maqdis." Abu Jahal tanya, "Baitul Maqdis?" Zaman tu paling laju kuda. Asia tak ada, transnasional tak ada, ETS tak ada, motor White Eagle macam tadi pun tak ada. Zaman tu paling laju motor. Bila Nabi kata semalam aku dibawa berjalan daripada Mekah pi Baitul Maqdis. Balik pagi ni Abu Jahal tanya, "Pi Baitul Maqdis?" Dia ulang hak tu. "Ila Baitul Maqdis?" Nabi kata, "Ya." Abu Jahal pula seronok. Dia kata gila. Dia tak sebut depan tu. Saya yang tafsir. Abu Jahal pun seronok. Dia kata pi Baitul Maqdis ni balik dah pagi ni. Nabi kata, "Na'am." Ya. Tuan-tuan, membenarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala itulah tanggungjawab yang susah yang dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayang 1400 tahun yang dahulu, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berseorangan, seorang diri. Waktu terima Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, menjadi rasul. Jibril kata, "Wahai Muhammad, kamu Rasulullah. Sampaikan wahyu dan ajaran ini, bahawasanya di dalam alam ini la ilaha illallah." Seorang-seorang Nabi. Nak abang kat siapa?
Nak bagi faham siapa? Nak bagi faham macam mana? Rasulullah. Yang ni yang Nabi bawa seorang diri. Bila Nabi pi Isra' Mi'raj, Nabi kena turun cerita. Zaman hanya ada kuda, Nabi boleh pi 1000 kilo, pi balik 2000 kilo lebih, naik langit sampai 7 langit, langit pula ketebalan dia. Langit, tuan-tuan, langit. Bumi ni baru seketui pasyak. Bumi ni punya luas langit, Nabi pi patah balik turun sebelum subuh sampai nak cerita macam mana wahyu ni. Kita faham kan? Susah Rasulullah nak cerita. Tapi bila pagi tu orang yang Nabi nampak Abu Jahal. Kalau pagi tu orang pertama Nabi nampak Sayyidina Abu Bakar, susah ke senang nak cerita? Senang, sebab Abu Bakar lelaki pertama masuk Islam. Senang sebab Abu Bakar lelaki pertama masuk Islam. Allah uji Rasulullah pi Isra' Mi'raj, perjalanan yang begitu jauh, lelaki pertama Nabi jumpa Abu Jahal. Macam mana nak cerita? Tapi Rasulullah tak heran. Apabila Abu Jahal tanya, wahai Muhammad, pi Baitul Maqdis balik malam, balik sebelum subuh? Nabi kata, ya, na'am. Tuan-tuan tahu apa Abu Jahal offer Nabi? Wahai Muhammad, ara'aita in da'autu qaumaka laka litukhbirahum atukhbiruhum bima akhbartani bih? Abu Jahal ni antara menteri Mekah. Dia antara menteri kota Mekah. Selama ni Nabi duduk di Mekah, Nabi nak sebar Islam boleh tak? Tak boleh. Nabi nak solat dengan sahabat berjemaah boleh tak boleh? Tak boleh. Siapa amal Islam di kota Mekah, terang-terang dapat tahu, tangkap, seksa, penjara, bunuh di Mekah. Tapi bila Nabi bagi tahu berita yang pada pandangan Abu Jahal merapu, Muhammad ni nak start gila, dia mohong terang-terang pada pandangan dia. Dia pun tawar kat Nabi, dia kata, wahai Muhammad, hang mau dah aku panggil semua orang Mekah, hang habaq benda hang cerita kat aku ni. Aku yang buat ceramah tu. Flyers aku edar dalam WhatsApp apa semua, aku yang aku pasang banner apa. Aku habaq kat semua orang, mau dah hang cerita kat depa benda hang sebut ni. Dia seronok dah. Abu Jahal ni duk seronok, dia kata, orang dengar berita gila ni sekali orang tak percaya. Muhammad lega lah. Dia tawar ni, hadis ni hadis sahih. Dia tawar. Dia kata, wahai Muhammad, aku himpun semua penduduk Mekah, hang cerita-cerita ni buang, mau tak? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, nak cerita satu perjalanan yang tak masuk akal orang. Dua, yang duduk di depan dia tu manusia yang paling jahat, lawan untuk orang, untuk Rasulullah sebar Islam yang duduk depan dia. Tiga, macam mana penduduk Mekah nak percaya benda yang tak masuk langsung akal seorang manusia yang waras. Benda tu benda yang luar logik seorang manusia. Maka Nabi pun jawab kat Abu Jahal, ya, impun semua aku nak cerita. Subhanallah. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Nabi korban untuk umat. Nabi kata, ya, aku nak cerita, hang panggil semua. Lalu Abu Jahal pun dengan semangat dia yang panggil. Tadi saya buat contoh, buat berita Facebook, poster, apa semua tu contoh. Maka Abu Jahal pun panggil, orang pun mai ramai, tuan-tuan. Penduduk Mekah mai ramai. Sebab yang arah suruh mai siapa? Abu Jahal. Menteri Mekah, dia yang arah suruh mai. Jadi ramailah orang mai. Maka Nabi pun mula bercerita pada ketika itu. Nabi kata, semalam aku dibawa
dengan buruk. Nabi cerita semua dengan buruk, dengan apa sampai Baitul Maqdis. Aku pun sampai di situ. Aku masuk ke dalam masjid, aku tengok para rasul. Tengok para rasul. Nu nak cerita para rasul ni jumpa cerita khurafat apa pula ni, jumpa Nabi, jumpa para rasul. Mimpi kah jaga? Mimpi kah jaga? Jaga. Yaqadhah. Nabi jumpa para rasul bukan dalam mimpi, jaga. Para rasul ada dalam masjid. Nabi cerita. Aku jumpa dengan para rasul, aku imam pun semua. Quraisy stop Ustaz. Muhammad Ustaz. Ni ramai ni, penduduk Mekah ramai. Dia kata, Ustaz Muhammad, kami ada ramai yang pernah pergi Baitul Maqdis. Ada tak semua penduduk Mekah ada yang pernah pergi Baitul Maqdis? Hampa tanya Ustaz soalan kat Muhammad, Baitul Maqdis ni dia ada berapa kedai, ada berapa bangunan, ada berapa apa-apa. Mereka pun bangkit tanya Muhammad, sebelum sampai Baitul Maqdis, hang akan jumpa berapa-apa. Tuan-tuan, kita pergi mana-mana tempat kali pertama pun, saya tanya AJK ni, tahu tak tingkap ada berapa ni? Tingkap masjid ni. Berapa nakor ni tingkap ni? AJK 8 tahun dah ni telah jawab ni. Berapa? Ada berapa? Siapa nak kira pintu, nak kira tingkap, nak kira tangga, nak kira kedai, nak kira pokok, mereka duk tanya Nabi SAW. Nabi kata, aku tak pernah rasa takut. Aku tak pernah rasa cemas seperti mana ketika aku disoal tentang keadaan Baitul Maqdis. Bukan Rasulullah nak hafal benda tu. Ada dalam hadis sahih ni. Nabi kata, aku tak pernah rasa cemas seperti itu. Sebab Nabi bawa wahyu. Nabi bawa qaulul haq. Amanah Allah. Kalau waktu tu Nabi tak boleh jawab, Nabi bagi pihak siapa tak boleh jawab. Kalau untuk pihak diri Rasulullah, Nabi tak kisah. Sebab tu Nabi pernah sebut waktu balik daripada Taif, wahai Allah, kalau engkau tidak murka kepada aku tak kisah. Fala ubali. Tapi yang jadi masalah, kalau Nabi tak boleh jawab, orang akan marah siapa? Tuduh siapa yang bohong. Maka waktu itu Rasulullah SAW mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Macam mana nak selesai masalah tu? Nabi cerita pi Baitul Maqdis, naik buruk, binatang yang dah lah boleh terbang, binatang tu dengan dengan laju patah balik. Orang tanya macam ni lah Muhammad, hang cerita ni ada berapa, yang ni ada berapa, yang ni ada apa. Nabi pun munajat, tengok jalan keluar mukmin ni ibrah, pengajaran. Jalan keluar seorang mukmin adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan keluar seorang Muslim, kita ada Allah. Yang menggerakkan alam ini ialah Allah. Tuan-tuan, bilangan planet yang macam bumi ni lebih banyak daripada bilangan pasir di 7 lautan. Ni yang wujud, bukan yang akan diciptakan. Bilangan planet yang macam bumi hari ni, malam ni, lebih banyak daripada bilangan pasir di 7 lautan. Ada di atas sana, angkasa sana. Itu ilmu moden pun boleh buktikan siapa yang pegang dan apungkan ke semua planet itu. Jawapannya Allah. Sampai Allah sebut dalam Quran, wa ma tasqutu min waraqatin. Tidak ada daun yang luruh di atas bumi kecuali aku tahu di mana daun itu luruh. Subhanallah. Siapa aku? Allah Jalla Jalaluh. Jalla Jalaluh. Daun luruh pun Allah tahu. Mustahil Allah tidak mendengar bila kita tadah tangan, Ya Rab, wahai Tuhan. Ya Rab, wahai Allah. Saya susah, wahai Allah. Allah Maha mendengar. Yang ni yang kita duk ulang tiap-tiap kali bangkit daripada rakaat. Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar sesiapa sahaja yang memujinya. Tak perasan ke? Tak perasan. Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar tiap-tiap orang yang memujinya. Ud'uni astajib lakum. Kamu minta,
aku akan perkenankan permintaan kamu. Apa masalah kita? Kita minta tapi kita tak yakin bahawa Allah nak bagi kepada kita. Kita tak yakin. Kita minta tapi kita tak tunai apa yang Allah minta kat kita tiap-tiap hari. Benda apa yang Allah minta tiap-tiap hari? Semayang je. Puasa tiap-tiap hari ke puasa? Setahun sekali. Haji tiap-tiap hari ke? Seumur hidup sekali kalau ada duit. Zakat tiap-tiap hari ke? Setahun sekali kalau ada duit lebih. Benda apa yang tiap-tiap hari? Solat. Ia adalah satu-satunya ibadat yang difardukan di langit. Ini cerita Isra Mi'raj. Bila Nabi habis cerita, tuan-tuan ni atas ni. Nabi habis cerita, Nabi pi buat apa, naik buat apa, naik buat apa, naik buat apa, orang duk bunyi dah. Orang ramai ni duk menjerit, bertempit, bersiul ni, ramai-ramai. Mereka seronok. Muhammad merapu, Muhammad gila, Muhammad. Seronok, pakat seronok lah. Rasulullah tak tinggal satu pun, semua Nabi cerita. Macam mana pun hampa tak percaya, aku akan sampaikan amanah yang telah pun dipertanggungjawabkan oleh Allah di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai semua. Orang dah mula menjerit. Orang dah mula seronok, mereka dah mula yakin Muhammad memang penipu besar. Depa dah waktu tu dah seronok Muhammad ni dah nak gila. Kemudian depa pergi jumpa, jom bagi tahu kat Abu Bakar, kawan paling baik Nabi. Depa pergi kat Abu Bakar cerita, wahai Abu Bakar, hang tak dengar lagi kah kawan baik hang cerita apa? Muhammad cerita sekian. Abu Bakar kata radhiyallahu anhu, in kana qalahu falaqad sadaq. Radhiyallahu anhu. Abu Bakar kata apa tuan-tuan? Bila orang mai cerita kat dia dalam keadaan bergelak-gelak, depa duk perali Nabi SAW apa semua, Sayyidina Abu Bakar kata in kana qalahu faqad sadaq. Kalau betul lah apa yang kamu bagi tahu ni Muhammad cerita, kalau betul lah apa yang kamu sembang ni memang Muhammad sampaikan, falaqad sadaq. Maka Muhammad adalah seorang yang bercakap benar, kata Abu Bakar. Sikit dia tak goyah. Sayyidina Abu Bakar kata Muhammad bercakap benar. Sikit pun dia tak berunduk ke belakang. Membenarkan kawan dan rasulnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Abu Bakar digelar As-Siddiq pada ketika itu. Apa yang dicapai oleh Sayyidina Abu Bakar itu adalah ilmul yaqin. Yang dicapai oleh Sayyidina Abu Bakar itu adalah ilmul yaqin. Dia mengetahui perkara-perkara ghaib secara yakin kerana mendapat maklumat daripada Allah, Quran, ataupun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia ilmul yaqin. Kita dengar Quran bagi tahu sesuatu kepada kita, 6,000 lebih ayat, apa saja yang Quran bagi tahu, hati kita terus beriman, itu ilmul yaqin. Apa saja daripada Nabi SAW yang sahih, kita terus percaya, kita beriman, itu ilmul yaqin. Satu hari nanti bila kita mati, kita tengok bahawa kita mati. Waktu itu kita akan merasai daripada ilmul yaqin kepada ainul yaqin. Dan waktu kita merasa mati itu ketika itu kita merasakan haqqul yaqin. Lepas tu tengok mahsyar, jadi ainul yaqin, benda yang kita saksikan. Perkara ghaib yang kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri bila kita saksikan padang mahsyar. Ketika itu keyakinan kita duduk pada tahap ainul yaqin, tengok dengan mata kepala kita sendiri. Kita tengok ada timbang dosa dan pahala, ketika itu ainul yaqin, kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Hari ini kita semayang subuh tadi, kita dapat pahala. Tak pernah tengok pahala. Kita tahu siapa yang semayang subuh diselamatkan oleh Allah daripada azab,
dapat redha Allah, dapat pahala, tak pernah nampak dengan mata. Itu tahap ilmul yaqin. Kita tahu dengan yakin. Satu hari di padang mahsyar, bila nama kita dipanggil, ramai macam ni. Nama kita mai berdiri di depan. Yang lain pun semua berdiri. Bila kita mai berdiri di depan, nama kita panggil, buku catatan kita dibentangkan di hadapan semua makhluk. Waktu itu dimulakan dengan amalan pertama yang ditimbang di mahsyar, ibadat pertama yang ditimbang di mahsyar, namanya sembahyang. Sembahyang. Siapa yang tinggal solat, sesiapa yang meninggalkan solat, tak solat dalam hidup dia, maka ditolak walaupun dia pergi haji 100 kali. Semua ibadat yang lain. Kunci dia ialah solat. Dia bela mak dia 18 tahun. Bela mak dia 18 tahun. Mak dia daripada tak sakit, sampai ke lumpuh. Daripada berjalan sampai tak berjalan. Tapi dia tak semayang. Daripada subuh sampai ke subuh tak semayang. Allah tolak 18 tahun tu, tak ada apa-apa. Ditolak dan tidak ditimbang 18 tahun dia berbakti dengan ibu dia yang sakit. Tolak. Kunci ibadat adalah solat. Ramai hari ni orang tinggal sembahyang. Nabi ambil kewajipan sembahyang ni di langit malam peristiwa Mi'raj, Sidratul Muntaha. Allah fardukan 50. 50 habis. Kemudian Nabi pun turun. Dah dapat 50 waktu Nabi turun. Cerita ni semua orang tahu. Saya yakin dalam masjid semua pernah dengar cerita ni berulang kali. Solat asal 50 waktu. Malam ni kita boleh sebut 5 waktu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Saya teringin nanti dalam syurga, insya-Allah sama-sama kita harap dan berdoa. Bila masuk syurga nanti nak tanya, ya Rasulullah, lagi 45 tu nama apa? Hak nama solat fardu tu. Asalkan 50. Asal 50, Nabi pun buat turun sampai ke Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Barakallahu fik ya Nabi Allah Musa. Semoga Allah Ta'ala memberkati Nabi Musa. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, berapa waktu? 50. Wahai Muhammad, 50 banyak. Naik. Irji' ila rabbik fas'alhu takhfif fa inna ummataka la tutiqu dhalik wa fi riwayatin la yutiquna dhalik. Wahai Muhammad, 50 banyak. Nanti umat kamu tinggal semayang. Nabi Musa tak kenal kita. Tapi Nabi Musa pun ada fardu solat. Umat beliau pun ramai. Dan umat Nabi Musa pun ramai yang tinggal solat. Bila Nabi turun, Nabi Musa kata, wahai Muhammad, minta dengan Allah untuk dikurangkan. Umat kamu tak mampu 50. Turun kurang 5, naik balik kurang 5, naik balik kurang 5, naik lagi kurang 5. Yang Nabi turun naik tu siapa suruh? Musa alaihi salam. Subhanallah. Saya bila baca kisah ni, saya sangat terhutang budi untuk Nabi Musa AS. Teringin jumpa satu hari nanti ucap terima kasih wahai Nabi Musa yang menasihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk naik. Tuan-tuan, Nabi naik sebab Nabi Musa kata, irji' ila rabbik, wahai Muhammad, kembali kepada Tuhanmu, minta kurang. Nabi naik. Kurang 5 turun. Nabi naik kurang 5 turun. Nabi naik kurang 5. Ada riwayat yang cerita begitu. Sampailah tinggal 5. Nabi Musa tanya, wahai Muhammad, berapa tinggal sekarang? Nabi kata 5. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, 5 pun banyak. Nanti ramai umat kamu tinggal solat walaupun 5 waktu. Betul tak? Betul. Hasbunallah
wa ni'mal wakil. Adik-adik remaja yang majoriti kehadiran malam ni, saya tengok 80%. Anak-anak remaja, anak-anak muda malam ni. Semayang 5 waktu bagi cukup untuk menjadi kekasih dan berharga di mata Nabi SAW. Bila Nabi turun tinggal 5 waktu, Nabi turun. Nabi Musa katanya berapa? Nabi kata 5. Nabi Musa kata, naik Muhammad, kesian umat kamu. Kesian tu saya ulas lah. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, umat kamu tak mampu 5. Nabi pun jawab, istahyaitu min Rabbi. Wahai Musa, aku dah malu dengan Tuhanku. Dan Allah bagi hadiah ke umat Nabi SAW apa dia? 5 waktu yang umat Nabi semayang dikira seperti 50 waktu. 5 waktu yang umat Nabi semayang kita. 5 waktu yang kita semayang kira 50. Subhanallah. Kalaulah 50 tu Nabi turun, tak ada diskaun apa, tuan-tuan bayang 8.30 qomat, azan qomat. 9 azan qomat. 9.30 azan qomat. Tuan-tuan nak buat kedai kopi macam mana? Nak perbaik motor macam mana? 1 azan qomat, 1.30 azan qomat, 2 azan qomat, 2.30 azan qomat. Semua duduk masjid lah. Sehari 24 jam, waktu ada berapa? 50. Nak bagi tang mana? Subhanallah. Subhanallah. Allah fardukan 50 pada awalnya. Kemudian Allah Ta'ala sebut kepada Nabi, wahai Muhammad, sesiapa di kalangan umat kamu yang solat 5 waktu itu, maka diberikan lebih kurang ganjarannya 50 waktu. Alhamdulillah. Maha suci Allah. Itu semayang. Bila Nabi naik, jumpa Nabi Adam, langit kedua jumpa Nabi Isa dengan Nabi Yahya, naik langit ketiga jumpa Nabi Yusuf, naik langit keempat, saya tak cerita, sekejap-sekejap ya kita tengok. Nabi naik langit keempat, Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Nabi SAW cerita tak kenapa Nabi-Nabi ni? Pasal apa 8 orang ni? Adakah kita boleh jawab sebab semua tu ulul azmi? Tak. Yang ulul azmi Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nabi Nuh tak ada. Langit 1 sampai 7 langit Nabi Nuh tak ada. Bila kita baca dalam At-Tabari dan kitab Al-Imam As-Suhaili, dalam kitab Al-Imam As-Suyuti yang cerita pasal Isra' Mi'raj, para ulama berijtihad. Mereka kata mungkin langit pertama Allah letak Nabi Adam, mungkin mereka berijtihad. Jadi adalah tuan-tuan boleh baca banyak ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Ya, para ulama yang ada kemampuan untuk menetapkan kemungkinan itu kenapa. Antaranya Imam Suyuti sebut Nabi Adam langit pertama kerana beliau adalah Nabi yang pertama dan manusia yang pertama, ayah yang pertama. Nanti dalam syurga ada satu orang yang kita semua panggil ayah. Mungkin. Panggilan apa saya tak tahu, tapi waktu Nabi Adam jumpa Nabi Muhammad di langit yang pertama, bila Nabi Muhammad naik di langit yang pertama, Nabi Adam panggil dia apa dia? Nabi Adam panggil Rasulullah apa? Marhaban bibni. Selamat datang wahai anakku. Nabi Adam ni anak Nabi Muhammad, anak Nabi Adam kah? Dia nombor. Maksudnya kita ni seolah-olah begitulah dalam syurga nanti. Seolah-olahnya dalam syurga nanti panggilan kita mungkin kepada Nabi Adam itu dengan panggilan ayah, wallahu alam, dan Nabi Adam panggil kita semua
Anak ni adik-beradik ni, sebab tu boleh pinjam kasut kawan. Tu Zaki mesti ada hilang kasutnya. Kasut adik-beradik. Kasut tak apa, jangan motor ya. Kasut tak apa, ambil sungguh. Ustaz Kak Wadi kata tak apa pula. Melawak ya. Apa pun tak boleh lah. Hak orang kan. Walaupun dalam syurga tu Nabi Adam panggil. Nabi Adam mungkin memanggil kita semua dengan panggilan anak. Subhanallah. Kata Al-Imam Suyuti, kenapa dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga? Kata Al-Imam Suyuti, sebab umat Nabi Muhammad masuk syurga dengan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Semua segak masuk syurga. Subhanallah. Seperti wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dua orang di langit yang kedua. Saya tak urai semua, sikit-sikit saja. Sebab panjang, kita ambil sikit je. Dah pun dah pukul 9. Jangan risau, sat ya. Saya berhenti sikit lagi insya-Allah. Tuan-tuan, Nabi Isa dengan Nabi Yahya langit nombor 2. Ingatlah. Nabi Adam langit 1. Nabi Isa dengan Nabi Yahya langit kedua. Apa antara kelebihan dua orang ni? Yang pertama, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dengan seorang ibu tanpa ayah. Tak ada terus dalam alam ni. Kecuali Hawa dan Adam alaihissalam. Adam tanpa ayah dan ibu, Hawa pun tanpa ayah dan ibu. Nabi Isa tanpa ayah. Ibu beliau Maryam duk beribadat, satu hari Allah uji mengandungkan Isa. Tak ada siapa sentuh. Tidak ada siapa sentuh mengandung Sayyidatuna Maryam. Yang tu karamah lah. Hari ni pun ramai juga yang mengandung tak tahu siapa. Sebab sentuh ramai sangat. Sampai tak tahu yang mana satu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hebat Sayyidatuna Maryam mengandungkan anak tanpa pernah disentuh. Walam yamsasni basyarun. Tak ada manusia laki-laki pernah sentuh Maryam. Itu mukjizat ataupun irhas Nabi Isa ataupun karamah Maryam alaihissalam. Nabi Yahya, sepupu Nabi Yahya anak Zakaria alaihissalam, Rasul juga. Ketika mana ibu Yahya mengandungkan Yahya, ibu Nabi Yahya itu adalah seorang yang mandul. Cuba fikir 5 saat tengok. Ibu Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang yang mandul. 1. Isteri Nabi Zakaria mandul. Allah Ta'ala tetap daripada awal seorang yang mandul. Yang kedua, ketika mengandungkan Yahya, ketika itu kedua-duanya telah pun tua. Nabi Zakaria dah tua, isteri Nabi Zakaria juga sudah pun tua. 2 sebab tak boleh lahirkan anak. 2 sebab tak boleh lahirkan anak. Tapi disebabkan Nabi Zakaria alaihissalam tak pernah berhenti menadah tangan. Wahai Allah, jangan tinggalkan aku keseorangan. Nabi Zakaria alaihissalam tak pernah berhenti berdoa. Walaupun dia tahu isteri dia mandul. Isteri Nabi Yahya tak boleh melahirkan anak. Ni nak cerita keajaiban. Kata sebagian ulama, mungkin sebab tu nak tunjuk kepada kita semua, 2 orang Rasul ni dua-dua melalui kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua-dua ni menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta dengan Allah, jangan berhenti. Baik sangka dengan Allah bila kita minta dengan Allah. Sentiasa minta, baik sangka dengan Allah. Nombor 3 apa dia?
Nombor 3, buat perangai macam para rasul, iaitu mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut Allah. Mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali untuk malam ni, sama-sama bawa balik poin ke rumah kita semua. Ramai pula tadi saya main belakang tak penuh pun. Kat luar pun penuh, no? Masya Allah. Nak kena main tiap bulan apa? Main tiap bulan dia tak ada orang Dia kena main sekali-sekala baru rindu. Siapalah nak rindu saya ni, tuan. Okey, yang terakhir untuk makluman kepada kita semua, perkara yang berkaitan dengan kedahsyatan mahsyar. Dalam satu hadis, mahsyar ni cerita 7 jam. Tuan-tuan yang tak pernah dengar cerita mahsyar, 5 bulan lepas saya bercakap tentang mahsyar sejam. Ada dalam YouTube, masuk jam yang ke-6, 6 jam. Tak habis lagi. Sejam. Ceramah pun 8 jam, apatah lagi duduk di mahsyar tu. Tuan-tuan, 8 jam cerita mahsyar. Bukan saya bukan jenis duduk cerita pi mana ke. Cerita mahsyar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada satu hadis Nabi sebut begini. Nabi kata, lau ata rajulan yujarru ala wajhihi min yawma wulida ila an yamuta haraman fi mardatillah lahaqarahu yawmal qiyamah. Apa dia hadis ni? Ni salah satu hadis daripada ratusan hadis dan ayat Quran tentang mahsyar. Nabi kata, kalaulah satu orang, tuan-tuan ingat kalau satu orang laki-laki dia suruh orang heret dia, heret kaki dia, sembam muka dia di tanah. Ini hadis Nabi, hadis sahih. Kalaulah satu orang laki-laki, hadis Nabi, dia suruh orang heret muka dia, sembam muka dia di tanah, heret pegang kaki. Berapa tahun? Berapa jam? Min yauma wulida ila an yamuta haraman. Daripada dia hari dia lahir, pegang kaki, heret tang muka tu. Muka yang hari ni orang takut naik 1 jerawat. Muka yang hari ni orang takut bila tona kulit muka dia berubah. Muka yang hari ni orang laki-laki pun buat rawatan muka. Nabi kata, kalau satu orang laki-laki dia minta untuk diheret sembam muka dia di tanah, sembam muka dia di tanah, diheret di atas batu, diheret di atas paku, diheret di atas jalan, diheret di atas kayu, min yauma wulida ila an yamuta haraman, daripada hari pertama dia lahir sampailah dia mati ketika mana dia tua. Kita kata 70 lah, 60. 60 tahun dia saja suruh orang heret sembam muka dia di tanah. Fi mardatillah. Dia nak jawab depan Allah nanti, dia kata, wahai Allah, untuk dapatkan redamu. 60 tahun nak dapat reda Allah. Buat apa 60 tahun? Bukan zikir, bukan solat, bukan baca Quran. 60 tahun dia nak bersusah kerana Allah, nak dapat reda Allah, sembam muka dia di tanah, heret kaki dia 60 tahun. Semangat Nabi nak buat contoh, kalau satu orang macam tu dia punya buat, dan memang niat dia untuk dapatkan reda Allah, orang yang niat macam tu, punya baik, punya besar niat dia, nanti kalau dia berdiri di hari satu hari yang ketika mana setiap benda dikira di mahsyar, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hari yang di mana tiap-tiap saat akan ditimbang oleh Allah. Hari yang mana tiap-tiap 10 sen akan ditimbang dan diselidik oleh Allah. Hari yang mana kalau satu orang dia pinjam satu jarum tetapi tidak dikembalikan akan ditimbang di sisi Allah di padang mahsyar. Hari yang mana satu orang dia lalu tepi orang Islam yang lain tapi dia sombong, dia tak bagi salam ataupun dia tak senyum sehingga melukakan hati umat Islam yang lain, itu akan ditimbang. Bila mai hari itu, satu orang lelaki yang semangat hidup dia tadi ni, bila mai pada hari yang begitu susah dan begitu cemas, iaitulah hari mahsyar, Nabi kata apa dalam hadis tu? Nabi kata la haqarahu yaumal qiyamah. Orang yang semangat tadi ni, semangat macam dia tau, bukan macam kita hak mai tak mai, mai tak mai. Semangat macam yang Nabi sebut tadi ni, 60 tahun disembam muka. Orang tanya kenapa nak dapat redha Allah. Orang tu pun bila dibangkitkan di padang mahsyar, dia rasa macam dia tak buat apa-apa kebaikan. Itu perasaan dia. Sebab apa? Sebab anak dia nak tuntut dekat dia. Isteri dia nak tuntut dekat dia. Suami dia nak tuntut dekat dia. Jiran dia nak tuntut dekat dia. Penduduk kampung nak tuntut dekat dia. Tambah-tambah pula kalau dia pemimpin. Kalau di bawah dia ada 1 juta orang akan mempersoalkan orang yang memimpin itu. Hati-hati. Bukan seronok nak naik kereta besar. Bukan seronok-seronok nak boleh bercakap depan orang ramai. Wal'iyadzubillah. Kalau kamu pemimpin, di bawah kamu 30 juta orang, hati-hati kamu akan dipersoalkan di mahsyar. 30 juta orang. Innaha lanadamah, Nabi kata. Sesungguhnya ia sesuatu yang berat dan penuh penyesalan di padang mahsyar nanti. Sebab tu Allah bagi dekat kita kelebihan wang ringgit, jangan kedekut. 15 tahun dah duk bos ringgit lagi tabung masjid. 15 tahun dah. KWSP pun 300,000. Jumaat duk bos ringgit lagi. Tapi nak syurga Firdaus bukan main. No? Memanglah ikhlas tu penting. Ikhlas memang penting. Tapi tengok kemampuan kita. Tengok kemampuan kita. Allah amanahkan dalam bank kita duit banyak. Bukan harta kamu seorang. Dalam tu ada hak orang lain. Allah amanahkan kepada kamu, Allah bagi jawatan. Kamu boleh buat polisi. Kamu boleh tetapkan polisi. Kamu boleh ubah kepada satu polisi yang memudahkan umat, masyarakat, rakyat. Benda apa Allah bagi? Allah bagi lebih apa? Tang mana Allah bagi? Saya jumpa beberapa OC. Beberapa ketua apa semua ni. Alhamdulillah 2-3 orang yang saya jumpa. Bukan saya pergi jumpa, mereka mai. Mereka mai jumpa, mai ziarah apa semua kan. Saya kata, tuan buat apa dekat tempat? Bawah ada ratus-ratus orang. Apa yang kamu buat? Apa kita buat dengan jawatan kita? Ustaz, Zohor wajib di masjid. IPK. Ada satu orang saya dengar, Ustaz, Zohor asar wajib. Turun mai. Semua ramai. Guna kedudukan dan kuasa yang Allah amanahkan. Bukan saja-saja. Allah pinjamkan kamu kuasa. Allah pinjamkan kamu kemasyhuran. Allah pinjamkan kepada kamu harta. Bukan milik kamu. Sebab kamu ada 100 juta. Esok pagi kamu mati. RM1 pun anak kamu tak letak dalam keranda jenazah kamu. RM1 pun tak letak. Duit siapa? Kan duit kita. Duit orang. Kamu jadi presiden sebuah negara. Esok kamu mati. Tak ada satu keputusan kamu boleh buat. Satu keputusan kamu tak boleh buat. Kerajaan milik siapa? Milik Allah. Kita faham semua kelebihan yang Allah bagi. Kita kena guna untuk bantu orang lain. Untuk kita jadi hamba Allah yang taat.
yang guna kelebihan yang diberikan oleh Allah, dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni. Ceramah ringkas saya sejam lebih kurang bersama dengan tuan-tuan. Semoga 5 poin tadi dijadikan sebagai panduan kepada kita semua. Malam ni saya bawa NGO saya, ada di luar sana, nama Pertubuhan Khidmat Ummah. NGO saya sendiri, saya yang tubuhkan. Tujuan kita membantu orang susah sahaja, yang betul-betul susah. Sekarang ada 700 keluarga yang susah. Kita bantu tunai bulanan, dah masuk tahun ketiga. Sampai tahun ni, tahun yang ketiga. Saya berhenti 700 pasal apa? Pasal tak ada kemampuan. Saya mampu takat 700 sebulan. Allah berikan kepada saya orang kenal. Maka saya gunakan kepercayaan orang untuk himpunkan bahagian tuan-tuan, kami kembalikan kepada asnaf yang betul-betul memerlukan. Siapa yang nak buat auto debit sebulan RM10, bukan sejuta lah. Sebulan 10. Boleh daftar di luar sana, di Pertubuhan Khidmat Ummah, daftar dengan mereka, bagi nama, daftar, nanti buat potongan RM10.